dalam suasana yang sunyi sepi, tiba-tiba customer tu dia diam je. Dia tak baca langsung. Kawan saya ni dia baca doa, customer tu diam and dia tenung kawan saya baca. Dia tenung je, dia memang tak ada bunyi langsung. Tapi kalau saya just baca doa and then tak apalah, dia teruskan lah. Dia teruskan je. Okay, untuk customer ni dia punya treatment sejam. Okay, so disebabkan dia pregnant, dia kan mengiring kan. Jadi untuk first 30 minutes tu dia adalah buat-buat menyembang, tak nak bagi sunyi sangat. Lagi tu malam kan, dia tanyalah apa semua. Dia kalau sunyi sangat pun macam pelik kan. Lagi-lagi sebab malam dengan music lagi, dengan suramnya. Kalau kita berborak dengan customer, bukanlah berborak, kita tanya je lah tekanan, betul. urut tu okey ke tak kan. Tapi customer tu dia memang tak ada respon langsung. Diam je terus. Dia diam sahaja. Tidur ke apa? Tak tidur. Dia memang buka mata tapi dia tak ada bunyi. So kawan saya ni pun, customer dah tak layan, dia pun tak apalah, diam je lah. So sambil-sambil dia mengurut tu, dalam suasana yang sunyi sepi, tiba-tiba customer tu mengilai ke? Ya, dia mengilai and macam nak menangis macam tu. Tapi yang lain dengar ke? Okay, bila dah macam tu, kawan saya dia dah menggigil dah, cuak, dia dah bergekar dah. Lepas tu cuak lagi kalau saya dah keluar bilik lah tu. Lepas tu dia bagi saya pelik tu. Puan, saya pergi toilet kejap dia cakap macam tu. So dia pun keluar. Bila dia keluar, terapis yang sebelah-sebelah pun diorang keluar juga. Bunyi apa tu? Diorang dengar. Oh, dengar lah. Maknanya kuat lah tu. Memang suara dia nyaring time tu. Dalam diam-diam sunyi, tiba-tiba dia mengilai. Dia mengilai. Lepas tu terapis saya pun keluar, tanya bunyi apa tu? So dia pun macam, dia takut lah tiba-tiba kan dengan sunyi. Tapi nak buat macam mana? Kena teruskan juga treatment. So dia dah nasib 1 jam. Itulah tu. 1 jam. So bila dia dah relax kejap, dia pun okay, masuk, dia sambung je lah. Nak buat macam mana kan? Tapi tak ada, lepas tu ada pelik-pelik lah. Tak ada. Okay, so dia sambung 30 minutes tu. Okay, and then bila dah lepas 30 minutes kan, nak tukar sebelah lagi. Okay, bila nak tukar sebelah tu, nak mengiring yang sebelah pula, customer tu kan kena pusing. Dia pula, kawan saya pula ni, dia angkat kain kan. Time dia tengah nak pusing tu,